So, pada umur 6 hingga 12 bulan, oh. Adakah anak Zafira ni dah boleh start buat bunyi pai? Dah. Dah boleh buat bunyi? Mulut dia sentiasa berbunyi ma, pa, bi. Okey, bagus. Mama, papa. Okey, jadi itu satu tanda yang anak ni dah start untuk mendapat perkembangan yang betul lah. Sepatutnya pada umur 6 hingga 12 boleh membuat bunyi mama, papa, dada. Okey, dia boleh gabungkan konsonan dan juga vowel. Okey? Alright. So sekarang ni kita cuba tengok cara dia main. Hai, mama. Oh, ada door. Ada bunyi. Ada bunyi. Okey, cuba Zafira buat. Tekan. Tekan. Ada bunyi tak? Tekan. Ada. Okey, cuba kita tengok sama ada anak umur 6 hingga 12 bulan boleh untuk meniru aksi. Contoh saya tekan macam ni. Ada. So kita tengok sepatutnya Zafira pada umur ni dia boleh untuk meniru aksi Tekan. Okey. Iya. Ada. Lagi. Tekan. Ada bunyi. Bagus. Okey. Dan juga kalau dari segi sebutan 6 hingga ni kita tengok sama ada dia satu bunyi dan yang kedua ialah perkataan pertama. Contohnya ibu, umi, dah boleh ke Puan? Boleh. Boleh. Okey, so itu kita tengok sebagai perkembangan yang normal lah. Okey, so sepatutnya umur yang 6-12 ni boleh bermain dengan persekitaran dan kedua dia dah boleh untuk berkongsi barang. Contohnya kalau saya main dan dia boleh share antara satu sama lain. Okey?